Soalan ni banyak tau, Zan. Banyak sangat kena scroll. Kebetulan pula saya adalah orang yang pertama. Nah, jadi satu tempat tu kita ada competition. Memang kita bersaing. Lepas tu pula yang datang tu adalah pensyarah-pensyarah yang dah bersedia dan biasa dengan research. Jadi saya kuatkan hati, saya siapkan proposal yang apa yang dah saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni saya bersama Cik Sophie dan saya sendiri. Kita akan menjalankan podcast. Cik Sophie sebagai moderator dan saya sebagai panel. InsyaAllah dalam lebih kurang dalam masa sejam kita akan selesaikan sebaik mungkin di bawah Prospen tu, bos Prospen tu. Dia Dr. Aida. Jadi saya layankan dia. Kebetulan pula saya adalah orang yang pertama menjadi panel podcast bersama Mojo lah. Dapat bersama dengan orang yang betul-betul serasi dengan saya. Hebat berkata-kata. Bagi satu perkataan dia boleh jalan. Cuba ini kan dengan perkataan Maisarah. Dengarkan baik kata di jalan jiwa Sophie Bacok Maisarah. Dalam indahnya Tuhan jadikan manusia, terjadinya sebuah figura manusia yang bernama Maisarah. Dalam lembut tuturnya, dalam lembut bicaranya, namun ada tegasnya. Dalam fizikalnya lembut, dalam hatinya ketegasan. Biarpun apa juga bicaranya, pasti dia itu ada intipati jiwanya. Alright, thank you. Dia punya international ni, saya call tu salam bahagia. Tak salam simple. Alright. Alright. Saya insya-Allah bismillahirrahmanirrahim. Apa yang doktor ingin gambarkan pertama yang hidup dalam fikiran doktor pada saat itu sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada moderator, adik saya dari jabatan yang sama, Cik Sophie. Baik, soalan tu sebenarnya bila Cik Sophie dengar Zan. Cuba 1, 2, 3. Awal lah sebut PhD untuk mak. Apa gambaran pertama yang doktor boleh gambarkan dalam kehidupan doktor bahawa kita tahu mak adalah bersama tetamu yang bukan biasa, tapi tetamu yang sentiasa memberikan saya inspirasi sepanjang berada di IPJ Kampus Perempuan Melayu, dan juga sebagai bapa yang sentiasa memberikan pandangan dan untuk tajuk podcast hari ini, dia memberikan satu impak yang cukup besar. Kita bersama dengan orang yang melahirkan kita, itu ibu, mak. Yang itu juga adalah tajuk untuk kita hari ini, iaitu PhD untuk mak. Itu adalah satu, orang kata, nilai. Macam kita terhutang budi ke? Mak kita faham ke? Maknanya rasa terhutang budi itu menyebabkan kita ni sebagai anak ni bertanggungjawab ke atas keluarga kita. Dan kalau kita lihat doktor, dalam setiap perjalanan yang besar selalunya bermula dengan satu detik yang kecil. Begitu juga lahirnya kita dengan laungan Allahu Akbar apa semua, dan dia sangat tertarik ketika tu. Saya dah nampak sinar lah. Kata, wah kalau macam ni ada harapan ni. Dia kata, cikgu dia bawa tak? Kita nak berbincang dengan mereka ni, iaitu isteri dan juga mak doktor, untuk menyatakan hasrat doktor sebenarnya. Okey, baik Pi. Pada ketika tu ibu saya duduk bersama saya. Jadi saya, isteri dan anak-anak lah. Anak-anak waktu tu kecil lagi Jadi bila nak bagi tahu, kata nak buat PhD lah. Cakap dengan isteri tau. Kata, bang, tak nak lah. Go. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama lagi dalam podcast kita PhD untuk mak. Macam tu. Dan dalam masa sama, masih lagi saya bersama segar dengan Dr. Amran. Orang kata inilah bapa saya dekat sini yang sentiasa memberi saya kekuatan, inspirasi dan sentiasa memberikan kata-kata semangat kepada saya. Sophie masih muda dan perlu mencari ilmu dan terus mencari. Okey, kita teruskan pada podcast kita doktor hari ini. Antara orang kata perjalanan untuk menghabiskan PhD untuk mak ni doktor. Saya melihat bahawa PhD ini ianya bukan sebuah kajian yang hanya segulung ijazah, tapi ini doktor nak
apa orang kata siapkan, selesaikan dengan berkualitinya itu. Okey, baik, Sofi soalan ni sebenarnya menjentik hati dan perasaan saya lah. Bila kita kata bermulanya pengesahan proposal, bermakna kita dah berjalan dah. Kita dah boleh gerakkan apa yang telah kita catatkan dan kita pelankan dalam catakan kita. Okey, selesai saja pengesahan proposal dan permohonan pun saya buat. Saya terus memohon kepada IPG kampus Al-Muhas, sebab dekat situ dia ada unit muzik yang mana menjalankan PDP muzik lah. Jadi di peringkat awal permohonan saya tu diterima lah, dan saya pun berjumpa dengan ketua jabatan mereka iaitu Encik Mah Koeh. Okay. Dalam perbincangan kami itu saya perlu turun lapangan selama 14 minggu lah. 14 minggu. Jadi proses di awal tu nampak macam smooth, ganggu proses 14 minggu diorang. KKBI diorang. Jadi oleh itu saya tersangkut di situlah, yang mana tak dapat nak jalankan atas kekangan yang berada di IPG ketika itu. Jadi saya berbincang semula dengan supervisor dan beliau beri satu ruang, why not kita buat di UPSI. Jadi bila kita nak buat di UPSI tu, saya dah terlepas 6 bulan tau. Dah terlepas 6 bulan dia punya time frame tu, sebab kita nak tunggu kemasukan untuk yang satu semester lagi yang ada tawaran tentang subjek tu. Dan alhamdulillah, walaupun dalam 6 bulan tu saya dah mula menulis juga. Dalam 6 bulan tu, bila dah bermulanya ketika tu, saya ditawarkan satu kelas yang seramai lebih kurang dalam 80 orang juga sebab saya akan gunakan ICT in Music Education, sebab saya punya tu the use of Weblog in Music Education through higher auditing skill based on portfolio lah tu. Jadi pelajar-pelajar saya tu, pelajar UPSI tu terdiri daripada pelajar pendidikan muzik, pelajar pendidikan sejarah dan pelajar sosial ketika tu. Dalam proses kita nak turun ketika tu, proses tu selama time frame 14 minggu, yang mana saya bangunkan satu web, yang mana dan pelajar-pelajar sendiri juga ada dia punya akaun dia sendiri apa semua. Prosesnya ialah bila setiap grup pelajar dia kena turun lapangan. Contohnya kalau kata dia buat nobat, dia kena pergi ke negeri Perak untuk buat research tentang nobat. Nobat ni dia bukan boleh sesuka hati main. Betul. Dia ada kalanya waktu pertabalan, 3 hari sebelum raya, 3 hari selepas raya. Jadi dia punya constraint masa tu kepada pelajar lah. Pelajar sanggup luangkan masa, ambil masa tu. Lepas tu yang keduanya, ada yang buat kuda kepang, pergi ke Johor, turun lapangan, dapatkan report, buat temu bual apa semua. Hingga satu perkara yang menarik ketika kajian lapangan, ketika pelajar ni bentang, pelajar-pelajar ni diarah buat pelaporan, turun lapangan, buat temu luga, buat temu bual, buat pemerhatian, dan pada masa yang sama dapatkan dia punya framework tentang konsep muzik apa semua tu kan. Dapatlah berjumpa dengan patung yang berusia 100 tahun. Memang menarik ketika kajian lapangan tu. Selain betul dengan wayang kulitnya, dengan makyongnya, dengan apa, itu semua dalam kajian saya. Dia orang kerjasama pelajar-pelajar ketika itu sangat memberansangkan, sangat membantu saya untuk saya siapkan research saya. Jadi dia memudahkan betul. Ya betul, sangat-sangat. Dan sampai sekarang di kesempatan ni, kalau anak-anak didik saya yang seramai 80 orang itu berada di luar sana, ada masih lagi pendidik, ada yang di pengurusan, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda semua, sebab disebabkan anda lah saya berada di sini hari ini. Jadi bekerja masa ketika tu, dan akhirnya selama 14 minggu saya dapat selesaikan semua data-data itu dan boleh rujuk di smt2252blogspot.com, di mana saya siapkan saya punya blogspot saya. Di bawah tu ada lebih kurang dalam 70 lebih lagi, setiap pelajar ada dia punya blogspot dia. Saya uji menggunakan tentang pedagogical content knowledge. Maknanya Doktor, dia punya perjalanan tu memang memerlukan, orang kata, muka ke muka, face to face apa semua kan.
bila pembentangan itu mereka buat sangat-sangat bermakna, dan dia orang ni boleh bercerita sebab melalui pengalaman. Sebab tu saya sangat-sangat seronok bila kita PDP kita yang berada di IPG ni, kita perlu ada field work. Dan saya seronok bila semalam apabila Cik Sophie buat satu showcase ataupun pameran yang mana hasil kerja pelajar-pelajar tadi ni kita peragakan. Dan pelajar sini dia bertanggungjawab untuk menjawab apa hasil yang telah dibuat. Itu sebenarnya satu teknik ataupun kaedah, metod yang sangat-sangat berguna kepada pengalaman kepada pelajar-pelajar itu sendiri. Kalau kita sekadar hanya buat tanpa peragaan, diletakkan begitu saja, kan? Jadi dia tak make sense sebenarnya. Jadi terima kasih. Kalau kita lihat untuk